Slide guys. Hello guys, assalamualaikum guys. Pagi-pagi selamat pagi guys. So geng, pagi ni aku gas tengah ruang dekat spot sawit lagi. So spot ni macam korang tengok kat belakang ni, belah sini ada parit. Lepas tu dekat belah sini pun ada. Dia memanjang guys. Sini ada. Lepas tu sini pun ada macam parit kecil. Lepas tu ujung sana tu dia ada macam dia punya saliran utama parit tu lah. Tapi kat sini dia macam parit mati guys. Depannya ada ke tak ada kan. Jadi aku senang cerita, aku park motor kat sini. So aku tinggal jalan-jalan guys. Aku tinggal jalan je sebab belakang ada parit, belah depan pun ada parit. Jadi apa yang tinggal usaha je lah nak cari strike kan. So pagi ni datang lewat sikit guys, pukul 10. Ya Allah, sedapnya angin guys. Angin kuat. Itulah sepanjang aku mancing guys kan. Sepanjang aku mancing kalau waktu pukul 10, 11 angin macam ni kan. Angin sepoi bahasa kuat-kuat sikit macam ni. Lepas tu kat bawah sawit pula boleh mengantuk guys. Mancing pun boleh mengantuk tau. Memang sedap lah kalau dapat rehat, kalau dapat baring kan. Itulah guys. Tapi kita tahu macam mana. Itu lagi lah saya cakap banyak. Aku set up barang dulu apa yang patut. Lepas tu kita try je lah cari strike kan. Kita jalan kaki je. Kita jalan je kat kawasan ni. Motor park sini. Lepas tu kita tinggal cari strike kat kawasan ni je. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan komen dan share. Kita tak barang dulu. Lepas kita mancing guys. Okay jom, let's go. So okay, software aku dah pasang kat sini punya. Aku nak buka. Okay guys, let's go, jom kita try strike. Wow, SP dulu sikit. Buat satu SP. Okay, good. Standby. Satu aku malah nak bawa-bawa. Himbul banjir ni. Dari ni pun dah surut sikit dah. Ni ada parit, tapi parit ni macam dah termati kat situ lah. So kalau banjir, sini banjir mesti ada ikan sesak masuk dalam ni. Bismillah. Oh yo, sorry, keluar banyak sangat tali aku ni. Okay. Bismillah. Air hitam sikit kan kat sini. Tak lekat guys. Slide guys. Kena guys. Alhamdulillah guys. Okay. Nice guys. Alhamdulillah. Haron hitam guys. Gemuk elok. Gemuk elok guys. Telan habis. Waduh weng.
Oh, kasar. Oh, ini besar. Ini besar. Ini besar. Oh, ini besar guys. Gila dia punya sambar. Ini besar guys. Okay. Besar kan, besar hitam guys. Nampak tak? Okay. So ni dia guys. Gemuk hitam guys. Sambar dia memang padu guys. Gila, ikan dekat air hitam ni ganas-ganas lah guys. Letup dia semua memang padu-padu lah letup dia. Ni soft rock aku telan habis guys. Tu aku punya soft rock telan habis guys. Oh, agak dekat dia tu lah. Memang padu guys. Kasar ni saiz ni. Gemuk elok. Hitam tak tu air dia. Hitam tak tu badan dia. Ni soft rock telan habis. Badan pula gemuk hitam tak tu. Memang cukup makan guys. Padu. Gila lah. Okay. Tak lekat. Gila, tak lekat guys. Tak lekat guys. Gila. Tak lekat guys. Gila. Aku tengah tengok tempat lain guys. Ya Allah. Aku tengah tengok tempat lain guys. Aku tengah tengok sana tau. Aku tengah gas kat sini sambil aku tengok sana. Dia sampah punya. Ya Allah. Digil betul lah. Ya, saya sedap ni. Buat masak, buat makan. Padu guys. Okay lah. Alhamdulillah. Padu guys. Sebab apa guys? Sebab air dia hitam. Tak nampak ikan tu follow ke apa ke. Okay, Alhamdulillah. Alright guys. So setakat tu je lah guys cerita untuk pagi ni guys. Alhamdulillah strategi ekor pun dah okey dah. Alhamdulillah. Cuma apa yang aku cakap kat sini, haruan dekat pot air hitam ni guys, memang kawan dia ganas-ganas lah guys kan. Memang hardcore agak lah. Dia punya sambal punya letup tu memang syahdu lah guys. Walaupun curut tapi dia punya letup dia tu memang best kalau kita tengok kan. So tadi aku dapat dalam 2 ekor, saiz lebih kurang nak katakan curut lah, boleh lah kan, saiz rempit lah. Lepas tu ada last kali tadi seekor guys, saiz agak kasar agak, tapi aku anggarkan bawah 1 kilo lah, mungkin dalam 800 gram macam tu. Tapi gemuk elok guys. Tiga-tiga aku dapat, ruannya gemuk-gemuk juga. Aku pun nak gerak balik dah.
Okey tu tadi. Datang dari mancing pun dah pukul 10.30 dah tadi. Okey dapat mancing 2 jam pun dah okey dah guys. Okay, jadi macam biasa guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.